Selamat siang tuan kedai. So hari ni bertarikh apa ini? 7 November. Kita berada di bengkel. Apa yang kita nak buat hari ni adalah, kau nampak tak apa yang aku nampak? Daripada gaya-gaya guys, macam motor 2 stroke. Kau tengok exhaust. Ya, memang betul, itulah motor 2 stroke. So kita ada sebiji 125Z, motor kegilaan terkini, yang mana owner kata dia nak buat servis dekat bahagian suspension motor ni. Semalam kita dah buat dah semua. Tayar belakang pancit, piston disc kena tukar. Piston ke dia punya skru dia, semalam Amy dah buat skru pump ni. Lepas tu dah proses bleeding. Tinggal lagi untuk ni semalam owner bawa, owner kata nak tukar carburetor, tukar baju baru. Baju baru dia Nala gila. Nak masuk dekat sini. Yang semalam? Tak ada. 230 kan? 230 tak ada. Ni dah asingkan lah. Ni saya apa? Saya nak arut je. Pintu kan? Tak ada kan? Saiz yang mana ni kita nak pakai saiz motor ni. Masa mula-mula owner hantar, saiz main jet dia 210. Pilot dia 22.5. Tapi apa yang memerikkan sebenarnya di bahagian setting ni guys, adalah exhaust dia guys. Belum pernah lagi buat setting exhaust yang macam ni guys. Nanti kita start motor dia, korang dengar lah sendiri. Ini bukan kata aku nak memperlekehkan owner ke apa, tapi aku tak pernah lagi setting exhaust macam ni. Dan Amy ada cara dia. Amy cakap macam mana kita nak dapatkan tune yang optimum ke motor ni, sebab owner kata dia nak guna untuk spek pergi konvoi. Maknanya spek-spek yang selamat. Ni kan besi asal merah robot. Okey. Lain-lain tak ada. Okey, kita nak bagi motor ni sedap-sedap bawa katanya. Ada lagi ikut apa nama oil seal semalam. Oil seal, belah lever, gear dah tukar juga. Semua dah settle. Cuma masalah-masalah lain tu ialah masalah-masalah yang biasa dihadapi. Tapi motor boleh pakai lagi lah, boleh jalan. Maknanya nak buat full service, owner cakap biar dulu. Sebab semalam Amy cakap ada problem dekat wiring dia, api tak sampai. So meter dia tak hidup. Tapi lampu ada. So lampu ada, boleh jalan lagi. Kita jalan dulu. Owner kata macam tu. Apa hal, nanti next pula. Tu cerita dia. 125Z, sambung next. Assalamualaikum.